Tajuk hari ini. Okey, daripada Melaka ni dia daripada perkampungan nelayan. Sebab tempat dia di Sungai Betang kan. Sungai tu siapa yang duduk? Siapa yang berkaitan dengan sungai tu? Nelayan tu petani. Nelayan. Mereka boleh buat kerja kat sungai. Okey, mestilah nelayan. Jadi dia jadi kerajaan yang masyhur di perkampungan nelayan. Okey, seterusnya ini adalah 3 faktor utama yang ini adalah awak perlu buat nanti. Ini adalah 3 faktor utama untuk capai. Boleh baca nama-nama yang pertama sekali apa? Yang kedua? Yang ketiga? Perundangan. Okey, daripada 3 ni dia sebenarnya banyak aspek. Jadi nanti cikgu akan bahagikan kepada aspek kecil-kecil. Okey, kita tengok dulu aspek yang pertama, kepimpinan raja. Okey, raja ni adalah raja Parameswara adalah keturunan daripada raja Palembang. Yes, Palembang. Okey. Yang kedua, peranan raja. Okey. Mesti awak dah sedia tahu peranan raja adalah simbol kepada perpaduan rakyat. Kalau tak ada raja, apa akan jadi dengan kita semua? Apa akan jadi dengan rakyat? Yes, huru hara lagi. Ucap kacir, huru hara, berbalahan, tak ada kesepakat. Jadi function raja adalah perpaduan rakyat. Yang kedua, menegakkan keadilan. Maksudnya kalau apa-apa mesyuarat ke apa-apa, mesti ada raja yang mengadilinya. Kalau tak ada raja, apa akan jadi? Wara ataupun boleh jadi berat sebelah. Sesuatu keputusan itu boleh jadi berat sebelah. Okey, nanti awak akan terangkan nanti ini. Okey. Seterusnya yang lain awak boleh terangkan sendiri. Okey, seterusnya adalah daulat hangat kebesaran. Boleh tengok kat depan ni. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni adalah alat kebesaran raja. Okey, yang pertama adalah cok moho. Dia macam cok lah. Dia cok moho. Pernah dengar cok moho? Cok moho digunakan oleh alat kebesaran raja. Yang kedua adalah apa tu? Dia panggil lompat. Tapi kalau kita nampak seperti yang melompat, nampak seperti benda. Yang ketiga ke? Okey. Semua pernah tengok. Kalau tak tengok depan-depan, tengok dekat museum ke. Depan-depan tu tengok museum ke, tengok dekat internet ke. Pernah dengar tentang keris? Okey. Dan yang terakhir, lembik. Lembik ada lagi ke sampai sekarang? Ada Yang terakhir adalah mahkota. Siapa yang pakai mahkota ni? Raja. Okey, raja. Okey. Seterusnya ni adalah kewibawaan pemerintah. Pemerintah ni dia mempunyai sifat kewibawaan. Jadi, ini adalah sistem persalipatan. Kalau boleh tengok, ini sistem persalipatan. Yang pertama, kita tengok start daripada bawah orang. Tahap 4 ni biasanya membesar 30. Jadi kita kena rakyat. Kalau agama. Jadi tahap 4 adalah membesar 30. Boleh baca ibu? Yang kedua ni membesar 6. Yang ni apa
Tengok tentang gerakan tangan. Lagi tengok gerakan tangan. Lepas tu ada kedua terus.
Group by group tengok betul ke tak point yang awak ambil. Okey, awak nak ambil yang mana? Awak letak ke adik. Tak kisahlah poin penting yang awak tu ada 2 ke 3 ke. Yang penting poin penting. Sampai sekarang ni. Masa bergerak. Masa 6 minit lagi. Nanti semua berhenti tulis. Ambil je. Okey, bagus. Nampak? Ambil yang mana? Okey. Nanti hias Yang tu mana?
minit lagi. Okey, ada 46 soalan lagi. Tadi bukti ya. 41. Okey, dah masa berhenti. Okey, dah masa berhenti stop. Okey, seterusnya sambung lagi aktiviti. Semua ada betul IT kan? Betul ini kan? Okey. Dengar betul. Next yang kedua adalah awak kena buat kita panggil dia game gallery walk. Siapa pernah main gallery walk? Okey. Gallery walk dia macam ni. Ada satu ketua kan? Kumpulan orang ada satu ketua. Satu ketua kena duduk tempat tu, stay kat situ. Stay kat situ sebagai pembentang. Dia kena bentang. Jadi anak-anaknya yang lain ada 1, 2, 3, 4, 5, 4 ke 5 orang ni. Jadi dia kena petik grup lain, petik isi. Petik poin penting daripada kumpulan lain. Faham tak? Contohnya, okay, cikgu bagi contoh. Ketua, ni ketua. Ketua akan duduk sini. Ketua akan stay kat sini. Jadi anaknya 1, 2, 3, 4, 5. Dia kena pergi grup lain. Ambil idea daripada grup lain. Contohnya awak kumpulan lelaki, kumpulan Irfan akan datang sini. Dia akan datang sini. Jadi tugas dia, ketua ni dia kena terangkan. Okey, yang ni macam ni, yang ni macam ni. Jadi anak-anak murid ni semua ni kena catat poin penting daripada ayat ketua ni. Benda-benda ketua cakap apa, catat. Tak perlu panjang walaupun ketua cakap 20 patah perkataan. Catat hanya 10 patah perkataan sahaja. Faham? Awak rasa ketua cakap benda penting, okey, catat. Lalu ketua kata, okey, yang ni penting ni, catat. Faham? Tak perlu sama pun tak apa. Kalau nak sama pun tak apa. Maksudnya Sofia dengan Christina nak sama, tak apa. Tapi kalau dia nak berbeza poin penting pun tak apa. Yang penting awak dapat poin penting daripada ketua masing-masing. Okey, konsep dia macam ni. Pas kita mula dengan grup pertama, dia akan pergi kepada grup kedua. Grup kedua, dia akan pergi kepada grup ketiga. Grup ketiga pergi kepada grup keempat. Grup keempat akan pergi kepada grup kelima. Grup kelima kembali semula kepada grup yang pertama. Yang penting semua dapat poin daripada setiap grup. Faham? Semua buat keluar buku nota atau buku tulis. Awak kena catat ni daripada satu sekali. Okay. Ready ya?
Okey, cikgu akan bagi masa selama 10 minit untuk awak bergerak. 10 kali 15 untuk awak bergerak. Jadi, masa untuk awak berada di satu stesen tu adalah 1 minit to 2 minit. Bila cikgu kata, okey, tukar stesen. Tukar. Faham? Yang penting pergi semua stesen. Yang penting awak kena ada 5 stesen. Ketua saja pegang kertas. Sebab ketua nak terangkan ni. Contohnya saya ketua, saya akan terangkan dekat ketua ni. Okey, yang ini. Faham? Ketua tu tugas ketua. Jadi awak kena kutip ilmu idea daripada ketua kumpulan tersebut. Okey, boleh start bergerak. Okey, boleh start bergerak. Pergi kumpulan ini. Waktu nanti start balik. Cikgu akan mengajar awak sahaja. Cikgu akan ajarkan idea awak sahaja. Cikgu akan tengok dan perhatikan kutip tak idea. Kutip yang penting tau. Okey, dah siap ke? Dia kumpulan mana-mana. Yang penting kena pergi semua kumpulan. Orang penting saya pergi semua. Ini bukan lain. Tip sikit-sikit sahaja. Itu yang penting sahaja. Yang penting awak faham. Bukan tajuk tersebut. Pasal apa? Okey, buka stesen. Bagi stesen yang kosong. Buka. Stesen yang kosong. Mana stesen yang kosong ni? Stesen satu. Pergi sini, jangan pergi stesen yang ada blok.
bagi stesen yang kosong. Cari yang kosong ni. Itu satu kosong. Menunjukkan di sini kosong, sini kosong. Sini kosong. Kumpulan yang ini kosong. Kumpulan yang kedua kosong. Cepat-cepat. Okey, tukar stesen. Tukar stesen. Tukar stesen. Tukar. Kami tidak. Okey, tukar. Kumpulan yang kedua, kumpulan yang kosong. Okey, sama ni. Ini kumpulan lain. Tukar. Ini kumpulan satu. Kumpulan sini kosong. Ada lagi ni. Mesti ada yang double ni. Di sini kosong, situ ambil. Awak kena pergi semua ke lima stesen. Ketua terangkan, jangan bagi tidur. Ini ni orang ini. Okey, tukar stesen. Satu kosong. Okey. Ini dulu. Okey, aku tunggu stay lah. Tunggu stay. Okey, tukar stesen. Pergi mana stesen? Tak pergi lagi. Kata satu ini lagi jauh-jauh pergi cari air dekat sini. Cari lagi sama lah.
Gaya. Betul-betul. Dan duduk gaya strategi. Betul ke? Betul ke, Awish? Betul ke? Duduk gaya strategi. Okey, patut untuk kita belakang ni. Sebab dia ada duduk gaya strategi. Betul ke? Okey, betul. Okay, terima kasih, Adam. Okey, seterusnya perempuan. Cikgu Rafiq. Cikgu Rafiq, Kristina. Sofia. Kristina nak bagi soalan lagi, Sofia. Okey. Kristina ni dah bagi soalan tadi. Okay, siapa nak tanya Sofia? Apa yang tanya Sofia? Satu balik. Okey, 1, 2, 3. Okey, dah. Apakah kesan jika masyarakat tidak mempunyai perpaduan? Apa kesan? Kesan? Apa kita status tak ada perpaduan? Apakah kita masyarakat kita tak ada perpaduan? Dia kata berlaku pergaduhan, betul ke awak rasa? Betul? Awak rasa betul? Yang lain rasa betul? Okey, betul. Terima kasih. Okey. Apa? Soalan kedua kamu nak tanya? Okey. Kenapa menjadi pusat perdagangan yang penting? Kenapa Melaka awak rasa Melaka jadi pusat perdagangan? Penting. Kenapa Melaka ini penting dalam pusat perdagangan? Kenapa pusat perdagangan? Kenapa dia penting? Sebab mereka paling sama dengan apa ini. Apa jawapan dia? Kedudukan strategi betul? Selain daripada itu?
dimasukkan dalam box Doraemon.